Bye-bye Nurul Izzah, Puteri Reformasi. Nurul Izzah Anwar memaklumkan keputusannya untuk melepaskan jawatan Timbalan Presiden PKR atas alasan satu, meneruskan pengajian dan kedua, dia nak membuat kerja yang menyumbang kepada kesejahteraan negara selain daripada dalam politik. Majlis Pimpinan Parti menyuruh dia ambil cuti sementara. Mari kita kendalikan isu ini secara berperingkat. Pertama, Nurul Izzah, sekiranya dia dah buat keputusan ini, dia harus stick to it. Kalau seseorang tidak mahu melibatkan diri dan hanya mahu menjadi ahli biasa, semua orang patut hormati keputusan dia. PKR harus move on, kita pun harus move on. Sebelum itu, kita semua harus ucapkan terima kasih kepada Nurul Izzah. Daripada menjadi tumpuan zaman melawan Mahathir pada penghujung 1990-an sebagai Puteri Reformasi, dia dibaling masuk ke dalam arena politik pada usia 18 tahun. Waktu tu, dia hanya nak dengar lagu Radiohead bermain gitar sewaktu pengajian dia di Universiti Teknologi Petronas di Perak. Sebaliknya, usia muda dia berakhir dengan zaman reformasi tersebut. Selepas tu, dia memberi servis kepada parti selama 26 tahun, 3 penggal sebagai ahli parlimen. So, thank you, Nurul Izzah. Tempat kamu dalam sejarah Malaysia sudah ditentukan. Sekarang kita harus bergerak ke hadapan. Keputusan MPP PKR tidak masuk akal. Sejak dia menang jawatan pertengahan tahun lepas, dia betul-betul tidak committed. Pilihan raya negeri di Johor dan juga di Negeri Sembilan, dia tak boleh dilihat. Dan selepas tu dia melepaskan jawatan pengurusi pilihan raya parti. Apa gunanya dia diberi cuti sementara? Dalam jiwa dia, dalam kepala dia, dia dah move on. Sekarang parti PKR harus fokus kepada survival sebab parti menghadapi begitu banyak cabaran. Kedua, parti tidak boleh melantik Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri sebagai acting timbalan. Tak boleh. Bukan berkenaan kebolehan ataupun pengalaman Saifuddin. Dia tidak menang jawatan tahun lepas sewaktu pemilihan parti. Kalau timbalan out, seperti masa Musa Hitam out di UMNO pada 1986 ataupun Anwar out daripada UMNO pada 1998 ataupun Azmin Ali out daripada PKR pada tahun 2020. Salah seorang daripada naib presiden harus dipilih sebagai pengganti. Tidak perlu namanya Ghaffar ataupun Abdullah. Pilih salah satu naib presiden. Kalau tidak, PKR, MPP tidak menghormati mandat ahli. Ketiga, semua ketua bahagian yang beria-ia nak Nurul Izzah menjadi timbalan presiden walaupun dia tak kempen untuk sokongan mereka sebelum hari pemilihan tahun lepas di mana mereka meletak tekanan psikologik ke atas semua delegasi. Mereka harus meminta maaf kepada ahli. Mereka terburu-buru tahun lepas. Lantang gila, lupakan parti, teruja dengan pemimpin dan kini arang di muka. Poin terakhir, yang ini yang paling menarik dan mungkin ramai tak sedar. Bye-bye Nurul Izzah juga bermaksud ikatan keluarga Anwar kepada kepimpinan aktif parti akan tamat dengan Anwar. Ini mungkin berlaku pada pilihan raya umum ke-16. Maka dengan itu, masa dah tiba untuk PKR menyediakan diri untuk merombak parti. Tetapi ada tak pemimpin visioner dalam parti ini?